Muhammad Hilmi bin Harun, 54 tahun, berasal daripada Gunung Semanggol, Perak, Darul Rizwan, merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Sebagaimana lazimnya seperti kisah keluarga-keluarga yang lain, beliau tinggal dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya merupakan seorang petani dan ibunya pula sebagai guru Al-Quran dan Fardu Ain. Muhammad Hilmi berkahwin pada usia 23 tahun dengan wanita pilihan hatinya, Qamariah binti Samsun, yang sewaktu itu juga berumur 23 tahun. Inilah jodoh. Dalam melayari rumah tangga, pasangan ini mengamalkan sikap saling menghormati dan saling melengkapi di antara satu sama lain. Setiap kekurangan yang ada dalam rumah tangga sentiasa diperbaiki daripada masa ke semasa. Di antara sumbangan beliau terhadap jamaah, pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang pada tahun 2010, memegang jawatan sebagai Yang di-Pertua PAS Kawasan Nibung Tebal tahun 2011, ahli lembaga pengurusan pasti Kawasan Gopeng pada tahun 2012, pemangku naib Yang di-Pertua PAS Kawasan Gopeng pada tahun 2015, pernah menjadi calon Parlimen Nibung Tebal P047 pada PRU ke-14 dan pernah menjadi ahli jawatankuasa PAS Kawasan Tambun sesi 2019-2021, dan kini beliau memegang jawatan sebagai Ketua Cawangan PAS Meru Perdana dan Ketua Penerangan UDM Meru Raya. Muhammad Hilmi dan Qamariah dikurniakan 7 orang cahaya mata dan 7 orang cucu. Anak-anak beliau ada yang berkhidmat dengan pasti Kawasan Tambun, ada yang menjadi imam masjid, ada yang membantu ibu dan ayah mereka di kedai, ada yang masih bersekolah, ada yang menyambung pengajian dalam bidang fisioterapi di UniKL, ada yang menyambung pengajian dalam bisnes digital di KPTM. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kenangan manis dalam perjuangan ni banyaklah sebenarnya. Cuma yang saya rasa yang paling manis ni, masa itu kita kepimpinan, saya selaku Setiausaha Dewan Pemuda PAS Negeri mengikuti program Mukhayyam Dewan Pemuda PAS Negeri bersama dengan pemuda-pemuda kawasan. Tapi bila kita masuk ke program Mukhayyam tu, kita jadi peserta, bukan kita jadi kepimpinan. Itu yang manisnya tu. Rupa-rupanya dilanyaknya mereka kami ni makan nasi lauk garam aja, daripada hiking masuk lumpur, terjun lumpur, naik atas darat, itulah baju tidur. Dan itu juga baju pada keesokan subuhnya merendam dalam laut. Saya rasa itu kenangan yang paling manis lah, yang sukar dilupakan lah. Saya bercakap atas nama adik-beradik mewakili, menjadi mata-mata saksi. Kami mengorbankan rasa perasaan kami melihat pada keluarga yang lain. Dikala waktu cuti, ayah dan abah kami tak ada di rumah. Boleh kata setiap malam juga tiada di rumah, dengan mengatakan abah bermesyuarat dalam kerangka abah pergi berjuang. Saya terlibat dengan jemaah PAS ni umur dalam 24 macam tu. Masa tu anak seorang. Hinggalah saya terlibat masa tu dengan PAS Cawangan Sungai Batu, kawasan balik pulau. Terlibat di situ. Dan kemudian masa itulah berkawan dengan cikgu-cikgu pasti. Masa tu anak pun dah masuk pasti. Kemudian terlibatlah dengan ikut usrah kan, bawa lah anak-anak kecil lah, anak-anak memang terlibat daripada kecil lah kita bawa. Itulah pengalaman yang paling manis lah orang kata. Antara pengalaman lah berada dalam keluarga Haraki ni, antara yang saya rasa agak manis bila kita hadir ke program bersama dengan Umi dan Abah pergi ke markas. Contohnya kami jumpa anak-anak kepada sahabat Umi dan Abah, yang mana sampai sekarang Alhamdulillah bila berjumpa tu kita masih ingat ni kawan-kawan yang kita jumpa di markas suatu ketika dulu. Bila masa kami berada di rumah, Kak Abah selalu tekankan untuk solat jemaah, untuk makan secara berjemaah. Bila duduk bersama-sama tu ada perbincangan yang kami selalu bincangkan tentang politik, tentang kesedaran umat Islam, tentang isu-isu semasa yang buatkan kita rasa sedar untuk terus berada dalam perjuangan Islam ni. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT dengan anugerah yang diberikan ini dapat memberikan kita
motivasi dalam memperkasakan lagi lah perjuangan kita. Namun ada satu perkara yang perlu diri saya dan keluarga ingat, bahawa anugerah ini bukan bermakna kitalah yang paling terbaik. Namun di situ ia hanya sebagai amanah dan sebagai satu juzuk daripada juzuk-juzuk perjuangan. Maka kesinambungan dari perjuangan ini, maka kita melaksanakan tugas-tugas kita itu kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Teruskan perjuangan, istiqamah hingga kemenangan. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar.